Hello kawan, mari saya tunjukkan kepada anda satu magic card yang sangat gempak di muka bumi. Okey, kita akan campurkan dahulu. Kita akan suruh penonton pilih satu card secara random, mana-mana sahaja. Tak kisah, kita tak tahu apakah card yang dia pilih. Okey, kita suruh penonton ingat apakah card yang dia pilih. Sekarang kita akan cuba campurkan card yang dia pilih. Okey, sekali lagi saya bagi awak ingat. Okey, ingat. Okey, kita akan letakkan di tengah-tengah, lebih kurang separuh daripada ni. Okey, kita akan potong bagi dia betul-betul bercampur. Dan saya akan cong secara biasa. Ini cara biasa ahli silap mata cong. Kita akan cuba cong dengan cara yang luar biasa. Okey, macam ni. Saya akan buat sebahagian terbuka dan sebahagian terbalik. Saya akan campurkan begini supaya lebih susah untuk saya cari kad yang dipilih. Okey, kita akan campurkan satu persatu begini. Okey, boleh nampak? Sebahagian terbuka dan sebahagian terbalik. Okey, kita akan campurkan dia. Okey, sekarang awak boleh nampak sendiri. Dalam kad ni, ada yang terbuka, ada yang terbalik. Ada yang terbuka, ada yang terbalik. Betul? Dia sangat bercampur, sangat berserabut. Macam manakah saya nak mencari kad yang dipilih tadi? Memang lebih mustahil, betul? Ada yang terbuka, ada yang terbuka tertutup, ada yang tertutup, terbuka tertutup, tertutup tertutup. Semuanya sangat bercampur, betul? Mustahil untuk saya mencari. Sekarang ni, magic akan berlaku. Dengan satu petikan jari. Lihat, kad yang berserabut tadi, semuanya telah kembali seperti asal. Kecuali satu kad sahaja, dan ini ialah kad yang dipilih.